Anak murid kepada Imam Abu Hanifah antaranya ialah Abu Yusuf. Oh ni soho ni. Imam Syafi'i kita belajar dengan dia. Imam Syafi'i kita danglah dengan anak murid kanang dia. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Dia banyak tulis hak Imam Abu Hanifah. Dia panggil Abu Yusuf nama anak murid besar kepada Imam Abu Hanifah. Antaranya ialah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani nama. Ini nama anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Ramailah cuma hak besar-besar. Tapi orang ramai-ramai lagi tu dia boleh dengar je lah, maknanya Tuhan bagi molek dah. Bagi molek dah. Antara kitab Imam Abu Hanifah ni Al-Fiqhul Akbar nama. Al-Fiqhul Akbar. Nama fiqh akbar. Rupanya tajuk dia akidah. Kita kalau fiqh bab mayang. Nama kitab dia Al-Fiqhul Akbar, akidah. Antara yang masyhur kitab dia ni 4 otik lah. Kau ada lebih wallahu taala alam yang direkod, ada 4 buah kitab yang dia tulis. Yang ditulis. Jadi maknanya ini cerita Imam Abu Hanifah, seorang ulama yang besar. Seorang ulama yang besar yang lahir di Kufah, mati di Baghdad. Berasal keturunan daripada Parsi. Makna bukan baka Arab. Bukan baka Arab dia. Dia orang Parsi. Begitu juga dengan Imam Bukhari, bukan orang Arab, orang Bukhara. Begitu juga dengan Imam Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj. Orang berasal Iran, Parsi juga. Tirmizi juga. Lama makna ulama-ulama hak kemudian ni bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Imam Syafi'i orang Arab. Baka keturunan daripada Nabi juga Imam Syafi'i kita. Rahimahullahu ta'ala. Jadi kita melihat bahawa perjuangan Islam Imam Abu Hanifah, orang kata Imam Abu Hanifah ni juang Islam ke tak? Imam Abu Hanifah ni juang Islam ke tak? Pasal kita tengok dia juang tapi tak macam kita tak semangat macam kita ni. Rupanya perjuangan Islam yang kita bahang ni macam kita je. Macam kita juang Islam lah. Macam kita ni. Dok macam-macam peseng. Ada orang mengajar Quran, dia jual Islam juga. Tajwid. Ada orang yang ambil makhraj, dia mengajar ni tajwid, hak ni qiraat. Itu adalah perjuangan Islam. Ada orang menulis mengkaji fiqh. Macam imam, dia panggil Imam Abu Hanifah ni. Kuat dia berjuang Islam ni. Tapi tajuk dia ialah tajuk fiqh. Mengkaji, menulis, membahas maknanya, menyebarkan ilmu fiqh. Setengah orang dia semangat, dia nak suruh orang juang macam dia belaka. Ada orang berjuang Islam, dia jaga masjid. Dia jaga masjid, bagi ya. Jaga masjid. Hak ni jadi AJK, hak ni jadi pengurusi, hak ni jadi tok imam, hak ni jadi tok bila. Maknanya duduk situ. Jaga situ. Kalau pakat lari, aku nak pergi juang kat lain. Dah tak ada orang bang. Mana dah ada orang bang contoh. Tak boleh. Kena bagi. Jadi juang Islam tu bukan antara orang juang Islam juga doktor-doktor ni ada berobat. Dia hospital tu. Juang Islam juga. Tok imam sakit siapa nak berobat dia? Tukang bedah. Tukang cocok. Ulama, ustaz, tok guru, siapa pun maknanya dia tukang berobat. Alamai nak jadi pendakwa belaka bahaya lah. Sakit pendakwa, siapa pula nak tolong berobat? Jadi kena bagi. Ada orang tu yang berjuang Islam, dia mengajar di sekolah. Dia mengajar cikgu di sekolah. Mengajar sains. Mengajar, dia panggil matematik. Anak-anak orang Islam kena pandai matematik. Kena tahu sejarah. Kena mengaji. Dia panggil ilmu-ilmu, termasuk ilmu orang putih. Tujuannya ialah untuk memajukan orang Islam ni. Bukan sebasa maknanya. Main ikut jadi ustaz belaka memang punah. Tak boleh. Dia kena bagi. Jadi Imam Abu Hanifah juang Islam tak? Juang Islam. Tapi tak juang dengan umum.
Tak jual dengan saya. Dia jual di zaman dia, sesuai dengan zaman dia. Dengan keperluan masa tu maknanya. Jadi, oleh kerana dia jadi alim besar ni, Imam Abu Hanifah ni jadi alim besar. Dia ni dang di akhir Amawiyah. Zaman Amawiyah nak habis. Ia dang masa tu dengan zaman Amawiyah. Lepas tu jatuh Amawiyah, perang pula sama orang Islam. Naik Abbasiyah, perang. Rupanya perang ni tabiat manusia. Sebelum Nabi, Rom dengan Parsi. Ni dua besar, kakak besar. Dua ni Rom, orang Nasrani. Dia takluk Turki, Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Ni buah takluk dia. Mesir, takluk dia panggil Rom. Kakak besar ni, macam Amerika. Lepas tu Parsi, Afghanistan sebahagian, Pakistan, Iraq dia kawal. Mekah Madinah, saya cek dalam sejarah, Mekah Madinah tak ada orang nak. Ia mundur. Negara mundur, negara Arab masa tu tak ada orang nak jajah. Jadi sebab tu Nabi naik mudah sikit. Tak ada gangguan luar Nabi naik. Ia bolok dalam Mekah tu sahaja. Gangguan luar tak mari. Setelah Nabi gagah di Madinah, siapalah maklumat ke Rom, ke Parsi, barulah ia nak ganggu. Rupanya manusia ni macam gini lah. Orang gagah, orang ada orang ni tak nak gomoh-gomoh pun. Orang gagah ni punya gomoh situ, kakak gomoh sini, kakak gomoh sini. Masa dia gagah, dia backing lah. Kita tahu warna mereka samsing sangat lah. Kalau mu pun Malaysia lah kita kata besar macam Amerika, samsing juga. Itu tabiat. Tengok Rom dengan Parsi, dia perang-perang. Zaman Sayyidina Umar jatuh. Orang Islam pula saya baca tadi ni. Amawiyah orang Islam, kerajaan Islam, empire besar Islam. Berat dah puas hati Abbasiyah. Berat jatuh. Bukan pilihan raya, perang. Allah, mati ya. Puluh ribu, ratus ribu jawab dia mati. Mati jasa bunuh di dunia ni, tak tahulah bilangan. Sejak daripada dunia ni ada, makna betul sungguh hak apa dia malaikat kata ke Tuhan tu. Dan Tuhan pun tahu dah, aku buat ni memang nak uji. Dak serba dak kena you nak main balah. Serba dak kena pasti dia dah. Tapi balah tu serba dak kena, tak apalah, saya pun gitu juga. Orang ni dak kena gini, orang dak kena gini, orang dia pergi balah tu. Maknanya